Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar anda di sana? Saya Muhammad Amarwah, wartawan TV Cyber anda. Kita sedang berada dalam majlis pelancaran Minggu Bahasa Melayu, program Galakan Membaca Nila dan TV Cyber. Untuk maklumat semua, program ini diadakan bagi mencokil bakat murid dalam pertandingan dan menjadikan Nadia Ilmu sebagai amalan membaca. Penubuhan TV Cyber pula sebagai penyampaian berita dan maklumat rasmi sekolah. Jom kita saksikan. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Saya Muhammad Adam Mikael bin Muhammad Faiz Azizi, wartawan TV Cyber. Tuan Guru Besar, bagaimanakah pihak sekolah melihat peranan TV Cyber dan program nilam ini dalam membantu murid-murid membentuk budaya ilmu serta minat membaca dalam era digital sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adam. Program nilam ni memainkan peranan utama dalam membentuk budaya ilmu dan menyerapkan minat membaca dalam kalangan murid, khusus dalam era yang kamu sebutkan tadi, era digital. Manakala TV Cyber ni merupakan inisiatif PSS di sekolah ini bagi menyediakan platform bagi penyebaran maklumat dan ilmu yang lebih menarik dan interaktif. Di samping itu juga melatih murid dalam kemahiran komunikasi dan teknologi. Sinergi daripada kedua perkara ini, kita mengharapkan agar lebih ramai lagi murid kita dapat lahirkan mereka yang selik maklumat, berfikiran kreatif dan cintakan ilmu. Jadi pihak sekolah sentiasa komited ataupun sentiasa memperkukuh dan memperkasakan program ini demi manfaat semua, insya-Allah. TV Cyber, ilmu di hujung jari.